andai hayat bersamaku. Abi, tahun depan kita kena daftarkan Cinta masuk sekolah. Macam mana ni? Kita tak ada surat beranak dia. Andai dirimu terasa. Kau nak pergi mana ni? Assalamualaikum Azhan. Assalamualaikum. Pergi surau. Surau? Bukan kuliah dah habis ke? Baca Yasin. Okey Abang Azhan. Kami pergi surau dulu. Assalamualaikum. Assalam. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Azhan, apa yang sedang kamu fikirkan? Tak boleh. Kadang-kadang saya rasa rindu waktu sihat. Memang Azhan, orang yang sakit memang rindu waktu sihat dia. 24 jam dia berharap dan berdoa semoga kembali sihat seperti orang lain. Kemudian bila saya dah sakit ni baru saya tahu betapa berharganya nikmat sihat tu. Dua nikmat yang selalu manusia tertipu. Nikmat kesihatan dan masa lapang. Dulu saya kerja keras nak bangunkan syarikat, nak jadi macam ayah saya. Tapi sekarang ni harta banyak dah tak guna dah. Dah tak boleh nak sembuhkan saya lagi. Sunatullah Azhan, manusia tak dapat semua yang diinginkan. Sama ada dia kaya, miskin, tua atau muda, mesti ada ujiannya. Kadang-kadang saya tak tahu dia macam mana nak bahagiakan diri sendiri, orang-orang sekeliling saya. Kaya hati adalah hati yang tenang, tenteram, lapang, cukup dengan apa yang ada, bersabar dengan apa yang tiada, dan redha atas apa yang Allah berikan kepadanya. InsyaAllah saya akan belajar bahagiakan diri saya. Syah, sekejap lagi kita pergi pekan Saya ingat saya nak gempar banner, lepas tu nak beli barang-barang untuk persiapan majlis tu nanti. Syah, awak kenapa ni? Tak ada apa-apa. Semalam saya nampak awak nangis. Kenapa? Tak ada apa-apa. Aisyah, awak jangan tipu saya. Semua ni mesti ada kaitan dengan Azhan. Betul tak? Awak tolong jangan sebut nama Azhan boleh tak? Saya tak nak dengar. Kenapa? Aisyah. Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum
قد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh sangat awak melamun tu. Ni saya ada beli dekat farmasi hospital semalam. Ubat apa lagi yang itu tak mesti? Ni bukan ubat. Ini vitamin B17. Makanan tambahan untuk pesakit kanser. Untuk apa? Sebenarnya, ada banyak cara untuk melawan penyakit kanser. Salah satu dia, kita jaga sistem imun badan kita supaya dia bertambah baik dan kuat. Dulu saya ada kenal dengan seorang pesakit kanser ni. Dia tak nak buat rawatan. Tapi doktor sarankan dia ambil B17. Alhamdulillah nampak kesan dia. Setahu saya bukan penyakit kanser yang tak ada ubat ke? Cik Azhan, penyakit kanser pun boleh sembuh. Bergantung kepada sel tu aktif atau tak. Ada setengah pesakit tu boleh bertahan sampai 5 tahun. Saya tahu. Saya pun tak tahu sampai bila saya boleh bertahan. Azhan, kenapa awak tak buat rawatan? Awak kena buat kemoterapi untuk matikan sel-sel kanser dalam badan awak tu. Lepas tu, terbaring, lemah, tak boleh buat apa-apa. Saya tak nak jadi macam tu. Awak ni macam menunggu mati. Langsung tak nak berjuang untuk hidup awak. Bila doktor bagi tahu saya yang saya ada 6 bulan lagi nak hidup, saya anggap tu pun dah macam hukuman mati lah. Azhan, senjata utama kita adalah semangat yang kuat. Barulah sistem imun kita boleh bertahan. Kenapa saya nampak macam tak semangat ni? Memanglah awak nampak bersemangat, gembira. Tapi batin awak, jiwa awak sakit. Awak kena kuat. Awak kena kuatkan rohani awak. Awak tak boleh stres, tak boleh tension. Barulah sistem imun awak akan kuat. Kenapa awak jumpa Azhan tadi? Jumpa Azhan? Saya tersempat dengan dia sebab saya jalan ke area tu tadi. Najwa, ini bukan kali pertama saya nampak awak jumpa dia. Apa urusan awak dengan dia? Rasanya awak tak perlu tahu kot. Tak semua pasal Azhan ada kaitan dengan awak. Pergi menjauh, sudah tiada udara untuk diriku. Pelekat mangga berkualiti tinggi, selesa dipakai orang di mana-mana dan ke mana saja.
Bangga bersarung mangga. Diotena, minyak wangi berasaskan gaharu dan bunga. Diotena, harum, mewah, memikat dan kekal lama. Dapatkan juga pelbagai produk berasaskan gaharu. Diotena, pengedar diperlukan. Tiada udara untuk diriku Cinta hilang, kawan ambil. Boleh tak belikan pensel? Cinta nampak tak akak tengah buat apa? Kejap lagi lah. Alah, Cinta tak tulis sekarang. Tak faham bahasa ke akak kata kejap lagi kan? Tak nak kawan akak. Cakap sikit je nak merajuk. Cinta! Cinta! Awak marahkan saya. Kalau ya pun awak marahkan saya, tak perlulah awak lepaskan kat budak kecil tu. Semua orang kat pondok ni sama je. Banyak sangat berahsia. Macam saya ni tunggul kayu, tak ada perasaan langsung. Awak ni cepat sangat emosional kalau berkaitan dengan Azhan. Memang saya emosional. Sejak dia datang kat sini, hati saya selalu sakit. Saya risau pasal dia. Aisyah, cinta bukan untuk melemahkan, tapi cinta untuk membangkitkan semangat. Awak tak boleh lemah dengan cinta ni. Tapi hati saya sakit setiap kali dia tak pedulikan saya. Macam saya ni tak wujud langsung dalam hati dia. Aisyah, kita tak boleh nak paksa orang untuk suka kita. Kita juga tak boleh nak paksa orang untuk cintakan kita. Najwa, saya takut. Saya takut kehilangan dia. Macam mana saya kehilangan Hakim. Bersaksi cinta. Halo, Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Kau tengah busy ke apa ni? Tak adalah, nak sibuk. Ya ke? Okey, macam ni bro, aku nak minta tolong kau sikit lah. Benda ni urgent lah. Kau minta tolong apa pula ni? Kau jangan tiba-tiba suruh aku pergi function apa pula. Aku tak nak lah. Tak apa, aku nak minta kau tolong ni. Aku rasa kau boleh buat kau. Benda kecil je. Minta kau tolong toleh belakang. Sebut namamu. Ya Allah, ya Tuhan. Oh, kau kenakan aku lah. Wasap. Ibu tu toleh belakang. Kau apa? Sihat? Okey, keadaan kau semua? Okey, kau sampai. Kau sampai ni. Okey lah, kuat lagi lah. Tak nampak macam hati kan? Bab-bab mati ni jangan buat gurau. Seri-seri. Tu lah macam tu. Ya, sayang. Jadi kata kita bawa turun barang lah. Barang apa? Kita orang ada bawa makanan sikit. Muasnya belanja makan tengah hari. Kau belanja? Patutlah hari ni aku tengok cuaca dia macam je. Video kawan aku yang kedekut ni nak belanja. Alhamdulillah, dah berubah lah. Tak adalah member aku seorang ni dia cakap dengan aku, malaikat akan selalu berdoa untuk orang yang bersedekah. Jadi aku ubahlah sikit.